Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah topik penjajah ataupun dekolonisasi. Jadi saya akan bawa anda semua melalui slides yang telah pun saya edarkan kepada pelajar-pelajar dan kita lihatlah satu persatu ya. Sebelum itu kita mulakan dengan hasil pembelajaran kuliah dahulu. Jadi di akhir kuliah ini nanti anda sepatutnya sebagai pelajar boleh menjelaskan fenomena kemusnahan alam, antropogenik serta kemunculan insan anthropocentrism, egoism dan sebagainya itu ya. Anda juga patutnya boleh menjelaskan keperluan dekolonisasi dengan menyahkan insan anthropocentrism. Dan yang ketiga, anda boleh menguraikan dekolonisasi melalui pendekatan insan bersepadu. Jadi ini adalah kuliah yang akhir, makanya apa sahaja yang kita bincang di sini adalah terkait dengan nota-nota kuliah kita sebelum ini. Okey? Dulu dengan pengenalan ya. Pengenalan kepada topik, kepada perkataan dekolonisasi dan juga kolonisasi. Kolonisasi ini, maafkan saya, dekolonisasi ini asalnya daripada perkataan kolonisasi ya, ataupun kolonial. Maksudnya adalah masyarakat yang tertakluk kepada penjajahan. Sama ada dari segi aspek penjajahan fizikal, penjajahan material, penjajahan pemikiran dan juga penjajahan intelektual. Ya. Jadi Barat telah berjaya mempengaruhi dunia kan, disebut sebagai kolonisasi Barat di seluruh dunia. Apa sahaja yang datang daripada Barat, orang-orang kita di sini sangat-sangat meraihkan. Lebih-lebih lagi pada zaman dahululah, sejak kebelakangan ini agak kurang sedikit sebab kita sudah ada jati diri di Malaysia ini sendiri. Okey, jadi itu maksud kolonisasi. Makanya dekolonisasi itu adalah derivatif kepada kolonisasi tadi, kolonial tadi ya, yang bererti membebaskan diri kita dari elemen-elemen penjajah. Ya, jadi ini adalah dikatakan dekolonisasi. Maknanya kita tidak lagi suka 100% meraihkan apa yang datang daripada Barat. Sebaliknya kita harus semak, kaji dan fikir sebaik-baiknya sebelum kita pilih. Adakah itu baik untuk kita ataupun tidak? Ya, itu dekolonisasi. Okey, seperti anda semua sedia maklum, negara kita sendiri pernah dijajah oleh Barat khasnya sejak daripada kurun ke-16, kan? Jadi kita juga pernah dijajah oleh Jepun, ya. Jadi banyak pengaruh-pengaruh kolonisasi ini ada di Malaysia, kan? Jadi kalau kita lihat setengah-setengah budaya kita sebenarnya terkait dengan pemikiran Barat kerana kita telah dijajah, kan? Yang ini yang kita sepatutnya ubah sebab kita sekarang ini sentiasa berada di bawah orang. Yang sepatutnya kita ini bebas merdeka dari segi pemikiran kita. Okey. Jadi saya tidak masuk kepada berbagai jenis penjajahan sejak daripada kurun ke-16. Itu adalah topik sejarah yang mana anda patut sudah faham, sudah belajar dan sudah melekat di hati apa yang telah berlaku sejak kurun ke-16 hingga sekarang ini dalam sejarah kita. Yang utama di sini adalah dari segi aplikasi isu semasa. Bila kita katakan cabaran isu semasa untuk nyah kolonisasi ini, kita terkait sangat dengan Cartesian dualism. Ingat tak kita belajar dulu Cartesian dualism ini apa dia? Jadi falsafah dualism ini dia sebenarnya membahagikan kehidupan kepada ekstrim, iaitu berfikir sebagai sifat mutlak manusia, manakala alam benda sebagai makhluk tidak ada apa-apa nilai. Nampak tak? Satu bagus, satu tak bagus. Satu baik, satu hina. Pemikiran baik, alam benda itu hina. Itulah dikatakan Cartesian dualism ini. Ya. Jadi Cartesian dualism ini dia berkait dengan masalah-masalah mind and body, minda dan jasad tadi, diasingkan. Maka wujudlah perkara-perkara seperti dualism, egoism. Kan? Ego. Kerana ego, dia rasa dia lebih tinggi daripada orang lain, dia lebih tinggi daripada benda-benda lain, dia lebih tinggi daripada alam semesta.
maka level dia high sangat, maka dia boleh musnahkan apa yang berada di bawah. Ya, ini egoism. Kemudian ada juga naturalism. Naturalism ini orang yang suka kepada nature, meraihkan nature, seperti kata-kata ni pandangan, ingat tak kita belajar dahulu Mother Nature kan, dia utamakan semangat-semangat di hutan. Ya. Kemudian kita ada Eurocentrism. Yang ini penjajahan epistemologi. Pemikiran daripada barat sentiasa terbaiklah pada mereka, ya kan? Euro ni dari perkataan Eropah, Euro sebenarnya barat. Jadi apa saja yang datang daripada barat, orang-orang ini anggap baik. Kemudian antropogenik, kemusnahan ekologi. Oleh kerana mereka itu manusia lebih tinggi level daripada alam semula jadi, mereka boleh hapuskan alam semula jadi ini. Ya, jadi inilah cabaran kita sebenarnya untuk menyahkan di kolonisasi ini ataupun dekolonisasi. Kerana kita ada benda yang kita kena hadapi, iaitu Cartesian dualism. Okey. Jadi kita lihat Cartesian dualism ni banyak. Satu contoh adalah René Descartes. Dia mengatakan I think therefore I am. Kan? Ini juga kita telah belajar dulu. Yang mana bila dia kata dia think tu, pemikiran dia lebih hebat lah. Okay, sekali lalu kita nampak macam bagus ayat ini ya. Tetapi kalau kita baca lagi pembacaan tambahan, kita ada yang mengatakan I think I am a god, therefore I am. Jadi kalau dalam Islam ini sudah tidak menepati dengan kita punya akidah. Kan? Dia dah rasa dia Tuhan dah ni. Jadi bahaya pemikiran seperti ini. Kita di Timur khasnya kepada yang beragama Islam tidak boleh terus pegang ataupun ikut kata-kata seperti ini. Dia boleh memesongkan akidah kita. Ya, jadi ini semua adalah pandangan daripada dualism Cartesian tadi. Ya. Dan itulah dia, Cartesian dualism ini dia mengasingkan antara body dan juga mind. Kalau kita belajar dahulu daripada falsafah barat, maafkan saya, falsafah timur, kita ada gambar segitiga, ingat tak ya? Segitiga di mana bucu atas sekali adalah Tuhan. Bucu bawah kiri dan bucu bawah kanan pula adalah manusia dan juga alam semula jadi. Nampak tak? Kalau dari segi falsafah timur, manusia dan alam ini dia sama level dan Tuhan adalah di atas. Okey. Jadi tak kisah anda beragama apa pun, pegangan itu sama kalau di sebelah timur. Ya. Berbeza, sangat-sangat berbeza dengan Cartesian dualism ini. Ciri-ciri mereka ini adalah ego. Mereka sentiasa mengatakan mereka itu lebih baik daripada benda-benda lain. Ya. Anthropocentrism, Eurocentrism, mereka di sebelah barat sentiasa lebih baik daripada mereka di sebelah timur. Itu pandangan mereka. Kan? Dan manusia sebagai punca dia, fokus dalam alam semesta. Dia dari segi ekologikal ni, manusia tu lebih hebat daripada alam. Maka mereka tidak hirau kalau mereka merosakkan alam semula jadi. Sebab pada pandangan mereka, alam ini nothing, tak ada benda, hina. Sumber pencemaran yang tidak alami akibat pengaruh atau campur tangan manusia ataupun aktiviti manusia. Kan? Jadi mereka kata, tak apa, kita boleh buat benda-benda ini sebab kita manusia high level. Inilah pandangan yang salah daripada pihak-pihak dualism Cartesian itu. Jadi kita dah kenal dah mereka ni macam mana rupanya. Maka apa yang kita boleh buat? Kita patut dekolonisekan mereka. Ya? Kita dekolonisekan mereka yang ada fahaman dualism Cartesian ini. Bagaimana cara dia? Kita dah tahu dah mereka ini jenis yang bangga dengan apa sahaja yang berada di barat. Kan? Jadi kita jangan ikut benda-benda seperti itu. Fikir dahulu, dan kekuatan kita di sini adalah watan, jati diri, insan ekologikal, kearifan tempatan, agama dan sekularisme, occidentalism dan orientalism. Ini benda-benda yang menjadi kekuatan kita untuk decolonize fahaman-fahaman mereka-mereka yang memegang kepada Cartesian dualism tadi. Ya, kita sepatutnya bangga dengan apa yang kita buat di negara kita.
Jangan terlalu hiraukan ataupun utamakan atau raikan sangat benda-benda yang daripada luar negara. Kerana tak semua benda daripada luar negara, khasnya barat, tak semua mereka hasil daripada barat itu baik. Ya, itu adalah jati diri. Dan kita kena berani ni. Jangan takut-takut kata barang-barang di sebelah timur ini tak boleh lawan lah dengan yang barat dan sebagainya, kan? Tak boleh. Itu merendahkan diri kita. Dan satu lagi yang penting adalah kekuatan falsafah timur adalah agama. Sama ada agama Islam, agama Buddhism, kan, Hindu. Kita pegangkan kepada religion tadi, kan? Jadi kalau contoh agama Islam, memandangkan Islam adalah agama rasmi kita, contoh di sini adalah agama Islam, kita mengatakan bahawa konsep khalifah di muka bumi, maknanya kita menjaga muka bumi kita. Kita telah dilantik oleh Allah untuk menjaga muka bumi dan bukan memusnahkan. Okey. Jadi itu adalah ringkasan kepada cebisan kuliah kita untuk topik penyahjajahan. Okey. Jadi saya harap kita boleh berbincang dengan lebih lanjut di dalam kita punya grup media sosial kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan salam.